Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat marshmallow nougat. Yang ni antara kuih raya moden yang senang nak buat. Kau buat malam raya pun sempat dik. Cara dia senang je, ambil 3 sudu butter, cairkan. Lepas tu masukkan 500 gram marshmallow. Okay, yang ni wajib guna kuali non-stick sebab tak nak dia melekat. Guna api yang paling kecil. Sebab yang ni kena sabar. Kacau slow perlahan-perlahan sampailah marshmallow tu cair. Dia masukkan setengah cawan susu tepung dengan setengah sudu kecil garam. Okay, lepas tu kacau lagi sampai dilarut. Lepas tu kita masukkan topping yang kita nak lah. Yang ni kita gunakan biskut Mary, kacang kajus, kacang badam, apa lagi kismis. Nak letak lebihan kurma yang ada kat dapur tu pun boleh, tak ada masalah. Okay, masukkan sikit-sikit sebab kita nak bagi kita punya marshmallow tu tak cair sangat, tak pekat sangat. Yang ni just nice. Dia macam almost nak mengeras dah. Lepas tu korang letak dalam tray yang dah ditaburkan sikit dengan susu tepung tadi. Lepas tu letakkan kita punya nougat. Yang ni je part yang kena pakai tenaga sikit. Sebab kita kena lenyek, kena tekan, kena padat, lagi padat daripada kek batik. Jadi cara dia kita hempuk-hempukkan dia, tumbuk-tumbukkan dia, dum sampai betul-betul padat dekat dalam. Lepas tu kita biarkan dia rehat dekat luar beberapa jam sampai dia betul-betul cool down. And bila dah ready, korang akan notice dia dah mula jadi solid macam ni. So yang ni boleh buka. Since kita pakai baking paper kan, dia by right tak melekat sangat lah sebenarnya. Cuma kita akan tabur sikit susu tepung dekat bawah and also dekat bahagian atas lepas ni supaya dia tak melekat sangat bila kita potong. Macam inilah yang kita tabur sikit kat atas ni kan. Lepas tu boleh potong ikutlah nak buat saiz apa, besar ke, kecil ke. Yang ni cross section dia cantik kan. So letaklah sikit buah-buah yang kacang-kacang ataupun cranberry yang kering ke apa supaya warna dia lagi naik lah. And dia memang chewy and sedap sangat rasa dia. Okay, boleh try untuk raya nanti. Selamat mencuba.